Penyanyi Syamil mencuri perhatian ramai apabila tiba-tiba muncul sebagai pembaca berita di Awani 7.45 pada Rabu. Namun begitu, kemunculan pelantun lagu Kau Pun Sama itu bukanlah petanda bahawa dia bakal menukar profesion menjadi penyampai berita sepenuh masa. Menurut Syamil atau nama sebenarnya Syamil Akmal Muhammad Fadzli, penampilan istimewanya di kaca televisyen tersebut sebenarnya merupakan sebahagian daripada promosi lagu terbarunya berjudul 1000 Tanda Tanya serta showcase sulungnya yang pertama. Seronok dapat pengalaman menjadi pembaca berita. Selalu tengok dekat TV je, tapi kali ini saya berdiri dapat buat. Awal-awal agak kekok, tapi mereka ada bantu jadi semua dipermudahkan. Tetapi apa yang saya tak sangka ada yang hampir tertipu, ingatkan saya nak berhenti menyanyi dan jadi pemberita. Tidak, sebenarnya saya hanya lakukan promosi lagu baru saya, Beribu Tanda Tanya dengan showcase saya pertama pada 22 November ini, katanya. United Kingdom di bawah bimbingan Edri Abdul Halim. Lagu Beribu Tanda Tanya merupakan projek usaha sama antara Universal Music Malaysia dan Alternate Records yang turut memainkan peranan penting dalam merealisasikan penerbitan lagu ini. Lagu ini unik dari segi penceritaannya. Ia dibina berdasarkan soalan yang diajukan dalam lirik. Ramai mungkin pernah alami situasi hubungan yang tergantung tanpa jawapan. Saya mengharapkan agar Beribu Tanda Tanya menjadi karya yang kekal relevan sepanjang masa dan ada tempat di hati anda. Istimewa dari saya Syamil, dengarkan ini wahai penonton. Pertama intimate session bersama peminat akan berlangsung pada 22 November 2025 di PJ Pack Petaling Jaya Performing Arts Centre. Tiket mula dijual pada 3 November 2025 melalui laman web www.onetix.com.my.